tentang China. Mengenai China, kita tidak mempunyai sebarang pertindihan kawasan maritim, Datuk Putu. Kawasan maritim Malaysia berasaskan peta yang telah pun diperakui peringkat antarabangsa 1979. Jadi kita tidak memperakuikan apa-apa jua permohonan ataupun apa-apa jua pelaksanaan dilakukan oleh negara lain. Kita tetap dengan kita punya peta 1979. Whoever claim dia teritori, lepas itu kita tidak perakukan dan kita tidak iktiraf. Dan kita tidak pernah mengadakan rundingan apa-apa dengan negara China. Terima kasih, Datuk Putu. Terima kasih, Menteri. Jawapannya jelas dan komprehensif. Ada soalan tambahan? Ada juga. Tak ada. Silakan, Datuk Mustafa. Tahniah, YB Menteri. Jawapan yang cukup terperinci dan merupakan satu keregaan juga. Kerana isu ini dipertikaikan oleh rakyat, kerana dia melibatkan 4 buah negara bersempadan dengan 3 zon penguasaan negara. Jadi tahniah, jawapannya cukup lengkap dan terperinci, maka dia telah mencakupi soalan tambahan saya. Terima kasih.